Tuan-tuan ingat Allah tak tahu? Allah tahu. Betul ke tidak? Jadi ada hukum-hukum tertentu tuan-tuan yang perlu kepada perbahasan ulama. Ada satu contoh yang baik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak bunuk laban? Tahu tak bunuk laban? Tak tahu bunuk laban. Bunuk laban ni bank tau, bank susu. Bank susu. Ini best ni tuan-tuan. Dengar dulu Bunuk laban ni maknanya dia bank susu tau. Bank susu ni biasanya dia akan ada dekat mana tau? Dekat hospital. Dia ada bank susu dan bank susu ni dia akan ada kat hospital. Tujuannya apa tuan-tuan tahu? Dia akan simpan mana ibu-ibu yang dah beranak kali kedua, kali ketiga. Jadi susu dia banyak tau. Jadi dia ambil susu tu disimpan. Dia ambil susu dia tu, diperah, lepas tu disimpan. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk ibu-ibu yang baru pertama kali beranak. Ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan anak, kadang-kadang susu dia tak keluar, betul tak? Tapi anak dia dah lapar. Mana boleh bagi makan susu, mana boleh bagi makan nasi, ubi kayu mana boleh kan? Kena bagi minum susu ibu lah kan? Jadi waktu tu tuan-tuan, waktu itu bank susu ini yang dikeluarkan susu dia bagi pada anak-anak yang baru lahir yang mak dia punya susu belum keluar. Kan? Okey, isu dia. Isu dia. Sekarang ni, ibu yang tuan punya susu tu siapa? Ini anak susuan dia tau, don't play-play. Tu hukum agama. Betul ke tidak? Itu hukum agama tuan-tuan, jangan main-main Itu ibu susu dia, faham tak? Dan kalau dia tu ibu susu kita, anak kepada ibu tu nanti kita tak boleh kahwin dengan dia tuan-tuan. Betul tak? Saya tanya, betul tak? Macam tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan nak apa hukum yang tuan-tuan nak keluarkan? Zaman Nabi lu mana ada bank susu? Betul ke tidak? Mana ada peti ais nak simpan? Mana ada steril nak pastikan susu tu bersih? Mana macam mana tuan-tuan? Betul kan? Jadi masa tu kita perlukan perbahasan para ulama. Nampak? Kita tengok daripada ayat Quran yang bercerita tentang susu, tengok hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan susu. So macam mana kan? Jadi dia adik-beradik. So kita nak buat macam mana? Okay, sekarang ni tuan-tuan, dan benda tu ada keperluan dia hari ni. Dan kita zaman moden ni, so kita boleh fikir macam mana cara nak memudahkan ibu yang baru melahirkan anak yang pertama tu sedangkan susu dia tak keluar. Macam mana nak kenyangkan anak dia? Okey. Para ulama terpaksa kena keluar dengan solution So lepas dia berbincang, kaji dan sebagainya,